Okey dia kakak. Pok Sumari untuk sesi kedua, sambungan untuk episod kedua berkenaan dari segi bab pembuatan wow. Ya. Cumanya adik Pak Su kadang-kadang main make juga dari segi bab wow ni. Dalam negara demo lah selama ni. Contoh, hak bab mana deh. Kita letak bab main cara main. Ada ke tak orang minta untuk hiasan saja tanpa mak? Ada. Dari segi bab tempat hewan. Ada. Hak mana lebih laku antara main dengan hiasan? Kalau lebih tu lebih pada main. Wan main. Masa yasen ni sikit sebab benda ni mari daripada jabatan-jabatan jenis orang-orang yang nak wan ni untuk tak yasen ni dia letak dia beli butir tu je. Ya. Main ni dia ada rasa kena model lain, kena pesan ni pula. Dia tak boleh ke kalau hak punah tu kita baiki sini boleh baiki tak boleh? Boleh. Boleh. Ada waranti lah kalau maka kalau tidak hak yang beli tu maknanya Produk kita ni ada warranty. Melainkan dia beli tu dia luar pada negeri. Luar pada negeri kita nak pergi back ni jauh lah. Apa tu? Jadi mula-mula sekalinya paling pertama sekali apabila dia tu nak tepuh wah dengan kita akan interview lah dia sikit. Based on my wadah ko. Wah jenis hok dia nak tepuh ni dia based on my ko. Kalau dia kata dia beginner kelas baru, makna kita akan buat spek hok rengeh-rengeh lah. Untuk mengurangkan risiko kerosakan wah tu. Kalau dia biasa dah mungkin kita akan buat naik spek sikit. Lebih kurang gitu. Tapi kita kena tahu dulu, interview dia dulu. Dia biasa, orang biasa kau tak biasa. Barulah kita start buat wah dia. Itu panggil antara kaedah lah. Kaedah. Kaedah bagi mengelakkan negara kita ni tidak punah. Tidak punah. Tidak punah. Takut orang kata kalau kita tak rayak tak tanya bawah takut orang beli kot dia ke orang kata kualiti tak ada. Tak. Itu dia kakak. Itu antara orang panggil kaedah-kaedah lah adik kakak dari segi bab pembuatan negara wow. Sebab dia boleh dikatakan jaga demo milih wow untuk diperniagakan. Banyak main. Tak, kalau duduk pos pun nak uak, nak kisik diri pun tak ada dia kakak Mungkin kerja banyak. Ni pah ni kelik ni tak kena ada tak ubi pos suap lah. Dah jaga meja lah. Cuma je okey. Itu dari segi bab orang panggil pembuatan lah. Hak seterusnya pos nak tahu dari segi bab cabaran-cabaran dalam membuat butir wah. Antara cabaran-cabaran kadang-kadang tengok tu kan. Mungkin dia kalau jenis hak tak reti tengok kat tepek tu pering kalau. Dak, lagu mana? cabarannya mula-mula kali kita nak memiliki bulu. Sebab bulu. Lo ni bulu. Tak semua kawasan macam kita ni ada hak molek. Kalau ada pun kadang-kadang mungkin lo ni setiap ada error orang mewah. Kita nak boleh batal boleh turun-turun. Jadi kita kena tubik ke kampung lain, contoh Pasir Mah ko, Pasir Bukit ko, Kabaru ko. Dek, kalau ada pun belum tentu kita boleh ambil saja. Kalau tanah tu ada tuai, kalau tuai yang minta suruh bayar puluh yang batal pun kita kena bayar. Pasal Hak tu boleh. Kalau jauh sedikit luar kawasan, kita tak boleh nak pergi ambil dengan motor kereta dia kena bakar lori pula, menambah pula. nambah piti belakang lah. Hak tu hak utama. Pak ada tu bila nak buat awal ni. Hak cabarannya boleh kalau kita boleh hak belok mana kat cabaran masa kita nak betul. Dia masa tu supaya ayat hak ni lah bila boleh tu belok kita betul. Kita kena tengok lah maknanya belok mana hak tu pinjam mata dah kita tengok betul ke abang ni. Itulah antara cabaran. Lepas tu cabaran nak naik kadang-kadang tepat tu tak berapa sesuai dengan orang besar. Orang panggil nak teratas lah ngeteh ni. Kalau ada orang ngoda orang besar kat tepat kalau kita teh kat paling besar boleh lapik kaki. Kalau orang macam milih kat jadi rohok kata takut ada pokok ke apa ke atas pokok. Takut bunuh lah orang soyok ke apa. Tu lah. Okey, sepanjang dalam pembuatan wah ni orang panggil lah benda yang menggembirakan ataupun orang panggil boleh naik angin lah kita ni, walaupun kita ni kelas-kelas kapur buat wah, tapi ada ke tak orang panggil benda yang boleh orang panggil memberi kenangan orang panggil dari segi buat wah. Contohlah Pok Sumari ni kenangan tu orang-orang yang jual beli ke, orang-orang kelas-kelas mana, adakah ianya hanya sekadar rakyat biasa ke, mana dah
Wah kita hok buat ni duduk mana Don? Tengah tepat. Kenangan paling kita rasa puas hati. Buat satu benda ni puas hati. Yang pertama sekali dapat pujian itu biasa lah. Orang mari puji koyak barang kita comel, alhamdulillah. Ya. Pencapaian yang lain mulanya wah di bahasa wah ni gebel jauh dah. Coba. US pun ada Sputnik, di Korea pun ada Sputnik. Lepas tu kalau saya tengok Pak Su, golongan yang minat walon ni dia tidak terbatas kepada anak muda. Tidak terbatas kepada anak muda dan tidak terbatas kepada orang yang umur banyak. Dia merakumi semua peringkat umur. Semua peringkat umur. Lepas tu hak paling saya rasa macam suka kita bangga sikit, semua kerjaya dalam tak kira lah dia kerja lagu mana. Hak bidang sektor korporat pun ada. Jadi permainan wah ni tidak hanya satu golongan yang kalau kata kelas-kelas orang main padel. Tu. Maknanya tak ada batas. Tak ada batas. Orang duduk dalam jabat pun Main wah juga. Ya. Jadi hak saya tahu benda ni dia apa supaya saya saat ni lah kita interview dulu. Kerja mana, duduk mana, plan-plan kita buat WhatsApp dengan dia tu dia boleh royak lah ambil kerja sikit-sikit. Kita boleh tahu, kita boleh ambil kesimpulan rupa-rupanya menewan ni sudah luas dah. Sudah luas dah. Tidak merakumi supaya saya saat ni budak-budak padel, kelas-kelas budak-budak kampung ni. Dia panggil tidak orang panggil sederajat lah. Pelbagai peringkat lah. Bukan Melayu saja. Cina, India. Arti kita bangga orang India biasa ambil wang kita. Minat wang kulit. Dia orang Cina macam-macam wang dia beli. Dia minat wang. Jadi kita suka lah. Yalah pelbagai bangsa. Warisan seni kita ni, seni Kelantan kita. Okey, baiklah kita pun alah kau ngesup lah ni. Ni dengan Popi. Jadi lagi nak tanya dari segi pak kita ni adalah ke dunia canggih, maju teknologi apa sibuk. Dari segi pak promosi ni lagu mana? Promosi ni kalau tengok kalau dari segi satu cabaran lah, cabaran tu memang ada cabaran. Dalam nego tak lagi semua ada cabaran. Kalau dari segi strategi kita nak pasarkan produk kita ni mudah pasal melalui medsos, media sosial, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Jadi semua platform tu kita guna. Bagus. Kita guna untuk kita nak ketengahkan, nak tunjukkan produk kita ni. Ya, maknanya orang panggil memanfaatkan dengan kecanggihan kita. Memang kita main bidang tradisional. Tapi kita kena selari juga dengan arus masa lah ni. Tu dia adik kakak. Maknanya walaupun duduk main kapu, orang panggil tidak undur adik kakak. Duduk depan juga. Okey lah, tak apalah. Okey, so lagi saya nak tahulah dari segi bakwa ni paling uduh lah, paling murah berapa Paling murah 150. 150. Paling terik berapa? Paling terik dah 500, atas ada 500 lah. 1000 lebih lah. 1000 lebih paling terik dah tu. Betul topik. Ni bahasa. Berapa kaki tu kalau ikut dia? Kalau 1000 lebih 2000 ni wah sobek hias sedih ni. 5 kaki lebih kurang setepah tu kena topik 1500. Ya. Kalau warna naik macam Pop 150 saat ni warna naik. Wang main padel. Tapi nak ayatnya orang main wala ni kalau kita tengok budak-budak bawa wang apa bukan kelas murah dah tu. Maksud kelas 100 dia duk pegang tangan. Kelas 100 bukan kelas 10 20 riyal. Ya. Bos kalau kelas 100 kan nak main tak tangan serem mungkin lah. Kalau pokok ni lo belakang ni pun ni pada gatu kan begitu. Ni berapa model ni? 300 setengah dia kata 300 setengah dah. Duduk yang gitu tu 300 setengah piti tu. Gatu lagi tu. Okey baiklah, dah kita pun lah ke penghujung dah. Ni dan Popi. Jadi Pok Sun nak tanyalah untuk orang panggil wah nutup lah. Dari segi bak harapan lah sebagai orang panggil pembuat wow. Dah lebih nego-nego harapan dari segi kepada Ani dan Popi. Lagu mana setara mana? Kita mula dengan Ani dulu. Dari segi
harapannya dalam bidang membuat tewa penjual lewa ni agar golongnya usia supaya saya cemburilah maknanya Tidak sambung mati lah, tidak mati. sambung bidang buat mai ni sebab benda ni jadi tugas kita untuk nak sambung manage orang tua dulu. Kalau kita tak sambung benda ni akan lama-lama kau tak ada orang main. Kau tak ada generasi yang ke depan ni akan kenal dah benda ni. Ya. Apa tu? Dia akan tengok benda ni dalam boleh tengok dalam Screen dalam screen. Nah, Kita boleh tu dah benda ni museum. ada museum ni. Cuma dalam bidang nego ni, apa jua nego pun yang pertama sekali saya masih lagi percaya kena ada minat. Asal nego. Tak ada minat tak jadi apa tu. Ada kopinya setara mana? Lebih kurang ada ni juga lah cuma kalau boleh tak hok golongan muda budak-budak lah ni biarlah orang kata ada rasa minat tidak kata dia petik telefon ambil tahu bahasa awak bahasa bunga ngaji orang kata tani minat kalau tidak kat lagu tu tepi hari di museum tengok wah ada cermin nak pergi tak dia tak ada orang buat dah Tak kena dawa boleh toka pula. Dua poyuh ke wakatok ni. Macam-macam. Gitulah. Dia kata harapan antara pembuat wow kita lah. Apa sudah igak di negeri Kelantan iaitu saudara Hanif Basawa bersama dengan Popi. Aku Kamcil ni. Kedai kopi bayar air. Ayam Ya, dia kan. Cumanya Bosu nak ucapkan terima kasih lah sekali lagi kepada saudara Hanif, kepada Popi kerana sudilah berkongsi kepada adik kakak pendengar penonton kita untuk mengetahui sikit sebanyak dari segi bab pembuatan wow. Gak gitulah adik Bosu pun. Dari bermula pada kita lah pada mata kasar adik kakak. Dia sekadar main ni. Orang tua itu dia sekadar main ni. Tapi siapa suka adik kakak dengan main ni, jaga dengan buluh, dengan ketah, dengan gas, dia boleh jadi pitih adik kakak. Kalau kita buat, kalau kita noh, kalau kita sungguh. Untuk itu, kita jumpa semula pula di Radio Business. Terima kasih adik kakak. Okey, ni wah boleh ni. Wah boleh. Kalau ni berapa lama ni jaka masa buat? Ni Pak Su kita nak ayat Pak Su tak? Nampak lagi ni Pak Su. Sebulan kita balik program kita buat. Sebab kita nak sobek ni banyak lapis Pak Su. Satu boleh lah jadi lagu ni. Ya lapis ni dia kira atas kalah lah ni. Atas kalah. Dia kertas keping tak ni? Tidak. Boleh kira adik kakak Dah. Selamat kau kertas keping. Bahagian pering kau berapa? Rupanya dua banyak kalah. Banyak lapis tu. Okey, ni wah boleh. Mana wah puyuh walabi ke? Ni wah puyuh. Ni wah puyuh. Ni wapuya klasik. Dia berbeza dengan hot dog ni, hot modern. Hot modern tu ni tengok punggung dia. Ni wah puyuh klasik ni. Klasik ambil dulu. Dia taje. Ni. Ni wakucing. Wah kucing. Dia jaga ekor ke? Jaga ekor lah. Ni wah puyuh klasik ni. Wah puyuh moden. Apa yang modern ni? Dia berbeza lah pok. Dia macam gondok. Ni lain. Ni dua-dua dia hot dia sin dia. Ni wah puyuh moden. Modern lah. Alah baru lah. Ada lagi banyak jenis. Ni lagu mana main ni? Ni wapuya hot sun. Besar. Wapuya sun sampai 9 kaki. Dan bela kaki. Ni ada ke untuk yasel ni? Main. Hanya untuk main. Main. Hanya untuk main. Betul ni. Berapa orang ni agak-agak ni? Ada 4. Boleh kau mengakak? 4-5 orang. Bahagia ayun tu 2 orang 3 orang tu. Bahagia tarik pula 3 orang pula. Unik sekali waktu. Mana? Ni unik sekali. Waramo tak ada negeri lain. Kelantan. Ya pucuk asa waramo ni dari mana? Recording ke? Rekod diri. Kata orang ku anakku orang baru ku tupak pengasah dia. Lebih kurang lah. Waramo ni. Waramo. Dia gagah macam apa ni? Boleh bawa busu panjang ke apa. Asal lebih angin dia besar ni. Betul. Tengok wah boleh ke lebih angin. Tapi dia gagah. Kalau main sorok gagah. Paling unik di kelas. Ni hok siap dah ke? Hot siap hot teh dah ni. Teh dah ni. Buat main ni. Hot main. Memang unik adik kakak ni. Memang unik.
Jumpa belakang. Oh, Jamak kau tak ada wakatuk kau. dah. Rupa-rupa agama pun ada. Wallabi tak jumpa lagi. Wallabi. Tak proses. Tak proses dah. Terawak. Kau nak tengok lagu mana? Oh, wallabi lagu mana? Beres lah. Apa pun buat suara jaya belakang lah. InsyaAllah. Lepas tu soal lagi boleh melahirkan lah. Dari segi bak jenis-jenis buah lain pun. InsyaAllah. InsyaAllah. Oh, tu dia. Apa pun terima kasih lah. Terima kasih dah. Allah Akbar. Beres dah. Siapa kau penting hari, tak siap lagi. Betul ai kira kau punya.